Bersedia ke untuk speed sahur 5 minit challenge? Make it 3 minute. Oh, Wah. hari ni menu apa ni nak buat? Menu kita hari ni, Buttery Hot Coconut Milo. Okey, 5 minit bermula sekarang. Okey, untuk yang belum kenal lagi Izu, siapa sebenarnya Izu? Okey, saya bernama Muhammad Izzul Islam bin Mazlan, dikenali sebagai Izu Islam, berasal daripada Kelantan, sudah berkahwin. Isteri kesayangan saya bernama Nurina Fila binti Baharudin. Awi Nurin. Bangun sahur tu memang hari-hari bangun sahur. Bangun. Kalau bini kejut lah. Kalau bini tak kejut, tak bangun. Update terkini sekarang tengah buat apa? Syuting macam biasa. Bulan puasa, walaupun berpuasa, saya sibuk juga dengan syuting. Ada berniaga juga. Selalu makan berat atau ringan? Saya makan ringan. Sebab saya memang tengah on diet sekarang. Izu boleh cerita kat tu tengah buat apa? Apa tu? Saya tengah potong korma ni. Korma ni kita potong dadu. Okey, bahan pun simple-simple je. Kita perlukan air kelapa, kurma sebiji, kita pakai separuh je, dan kita perlukan mentega. Kalau boleh yang unsalted, butter 2 keping, tapi kita pakai 1 je, dan bahan utama kita lah Milo. 3 minit. Okey. Sabar jap. Okey, buka puasa suka manis atau savory? Buka puasa memang nak kena mula dengan manis dulu. Kalau sahur? Sahur manis juga. Kalau bangun sahur tu alam sekali ke kena banyak kali bunyi? Jap, nak fikir jap. Lupa dah dia punya bahan macam mana masuk. Ni masuk dah ni. Itulah dia kata 3 minit kan. Okey, apa tadi soalan? Bangun alam sekali atau banyak kali? Banyak kali. 2 kali alam telefon dan last kali adalah alam bini. Tak bangun juga. Sayang, bangun! Time puasa paling susah nak jaga apa? Jaga apa susah? Kawal nafsu lah aku sebenarnya. Saya rasa macam ada benda tertinggal lah. Milo tak masuk. Tak, kita memang starting dia memang macam tu dulu. Lepas tu kita akan bagi dia sejuk sekejap dalam masa 5 saat. Kita akan on balik. Lepas tu kita masuk balik. Kita masukkan. Sahur tu wajib atau option ni? Milo untuk saya dan juga isteri wajib lah. Air kosong atau minuman manis? Sometimes kosong, tapi sometimes manis. Tengok mood hari tu lah. Nampak? Dia dah buih naik tu. Maknanya dah siap. Suka bangun awal atau last minute? Last minute. Minum dulu atau makan dulu? Tengok mood juga. Sebab kami makan tak heavy untuk sahur. Kalau dah lambat sangat, buat ni je. Simple dan kenyang. Pernah tak buat masak tu separuh tidur? Masak separuh tidur? Tidur pun dah kiranya. Tak. Time bulan puasa ni tidur lewat atau tidur awal? Tengok hari lah. Ada time saya tidur awal, ada time saya tidur lambat. Okey, biasanya sahur kat rumah atau sahur kat luar? Setakat ni banyak sahur dekat rumah. Puasa paling challenging sekali. Paling challenging? Apa? Hari pertama. Sebab? Yelah, kadang-kadang kita bangun pagi, kita ada breakfast, ada lunch. Tiba-tiba hari pertama tu, puasa tiba-tiba, breakfast tak ada, lunch tak ada, minum petang tak ada. Dia jadi pelik sikit, jadi kekok sikit, jadi macam Tapi kita dah lalu benda ni dah tiap-tiap tahun kan, sudah biasa dah. Tapi awal apa pun tetap hari pertama tu dia akan jadi hari yang paling mencabar lah. Kalau lulus hari pertama, hari kemudian tu insya-Allah tak ada masalah. So kalau bangun sahur tu mood dia selalu je baik ke mood dia selalu blur? Baik. Biasa tak masak sambil menyanyi? Selalu. Tak tahu lagu apa saya nyanyi? Cuba nyanyi. Sona sona ni mashi ni mo yume wo anaete kureru. Jepun lah. Lagu Jepun di mood sakura. Okey, kita nak siap ke? Bukan nak siap, dah siap. Dah siap Ya. Bukan kena ada garnish tu. Sebab tadi nampak Izu kacau air tu Air ni dah siap. Sepatutnya garnish tu dekat atas je. So sekarang Saya ni dah diganggu dengan soalan-soalan. Saya Saya dah terkacau. Aduh. 8, 7, Saya tak balik. Last 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Siap. Buttery Hot Coconut Milo. Bismillah. Kombinasi yang cukup padu. Milo digabungkan dengan air kelapa, ada kurma dekat dalam ni dan juga unsalted butter. Cukup berlemak, cukup sedap, cukup rasa dan cukup berikan Izu kekal bertenaga. Dipackkan pula dengan ni, breakfast wrap ni. Memang lengkap lah. Izu nak cabar siapa next? Okey, Izu rasa Izu ada seorang ni, selebriti juga. Dia ni memang sangat-sangat aktif, orangnya ceria. Izu rasa sangat sesuai dengan challenge yang macam ni. Dan yang paling penting, orang ni kalau korang boleh teka, dia ni sepanjang tahun sibuk cari calon suami. Daripada awal tahun sampailah hujung tahun, sampailah masuk tahun baru, tak jumpa-jumpa juga. Korang rasa siapa? Mana tahu? Lepas buat challenge ni, jumpa suami baru. Calon suami.